Ya, pulau paling gila pernah saya jumpa. Untuk mempunyai keupayaan menukar warna di bawah air. Mari kita turunkan. Kita kena keluar dari sini. Kita kena keluar dari sini. Korang, kita baru saja diturunkan oleh bot nelayan tempatan di sebuah pulau terpencil di tengah-tengah entah di mana. Dan untuk 3 hari akan datang, kita akan tengok sama ada kita boleh tangkap makanan sendiri. Kalau kita tak tangkap apa-apa, kita akan lapar. Tapi korang, setiap hari kita akan pergi ke pulau baru yang ada cabaran tersendiri. Jadi pastikan korang terus tengok sama ada kita boleh berjaya atau tidak. Kita ada sirip dan topeng selam kita di sini. Kita ada parang besar kita. Ini kita boleh guna untuk harap-harap bersihkan haiwan kalau kita dapat tangkap. Kita juga ada quick revive. Korang tahu, kita hanya akan guna ini bila keadaan betul-betul jadi paling sukar. Sepanjang cabaran ini, kita juga ada busur dan anak panah bawah air yang kita boleh gunakan untuk memburu beberapa haiwan. Aku akan mula teroka sepanjang pantai. Tengok apa yang terdampar masa air pasang. Dah tiba masa untuk mulakan semua ni. Sejujurnya, ini akan jadi salah satu pulau paling gila pernah aku pergi. Dan korang semua. Apa yang berlaku masa air pasang paling tinggi, ada macam-macam harta karun. Sampah, harta karun, apa saja yang korang nak panggil yang terdampar di pantai-pantai ni. Yang kita boleh guna, harapnya untuk beberapa hari akan datang, untuk bantu kita cari makanan, teroka dengan lebih baik dan mungkin juga cipta sejenis senjata. Baiklah semua, saya baru jumpa sesuatu kat sini. Tengok tu semua. Itu kepala belut more. Mungkin telah dimakan oleh seekor jerung atau haiwan lain. Tapi tengok gigi pada benda tu. Tak mungkin kita boleh makan dia ni. Daging tu nampak beracun. Bro, tengok dia ni. Wow, betul tu. Itu yang kita panggil ketam hantu. Kau boleh nampak kenapa ia dipanggil ketam hantu yang putih cerah ni. Tapi malangnya, dia dah mati. Harap aku tak jadi macam tu dalam beberapa hari akan datang. Ya Allah, kawan-kawan. Hari ni memang akan jadi luar biasa. Tengok benda ni kat sini, kawan-kawan. Kita dapat seekor Nautilus gergasi yang merupakan rahmat daripada para dewa dan tanda tuah di pulau ni. Sekarang, beberapa hari akan datang ni, kawan-kawan. Akan jadi ujian besar. Dan saya ada sesuatu yang sangat gila nak tunjuk pada korang pada hari terakhir. Tengok sini. Saya tak pasti kalau korang boleh nampak ni. Ini sebenarnya dipanggil ketam bunuh diri. Sekarang, kalau korang ambil benda ni, korang akan mati. Bila saya kata ambil, maksud saya termakan secara tak sengaja. Dalam badannya, ada banyak toksin yang boleh membunuh korang serta-merta. Kawan-kawan, kita akan tinggalkan yang ini di pantai. Benda tu mungkin masih ada sedikit racun dalam badannya. Tengok sini. Ini adalah ikan buntal gergasi yang dah kering. Kamu boleh nampak semua bilah dan duri yang tajam ni dan semuanya bau agak busuk juga. Itu rahang besar dekat situ. Tengok benda tu. Memang salah satu kepala paling hodoh yang pernah saya tengok dalam hidup saya. Dia mungkin mati bujang, 100% lelaki ni. Makhluk-makhluk ni memang sangat-sangat beracun, kawan-kawan. Cukup racun dalam badan mereka untuk bunuh 30 orang macam saya. Tak mungkin kita akan makan benda ni. Tak apalah kawan, harap-harap kau boleh jumpa pasangan di alam sana. Berehatlah dengan tenang, Laginda. Saya baru nampak beberapa ikan berenang laju di sepanjang pantai ni. Mungkin kita boleh panah mereka dengan busur dan anak panah sebelum kita perlu pakai peralatan. Ya. Oh, tidak. Memang susah nak kena benda ni di luar air sebab pembiasan sebenarnya kita kena sasarkan lebih rendah untuk kena haiwan tu. Oh, saya dapat satu? Tidak. Saya betul-betul terlepas seluruh kumpulan ikan tu dengan busur dan anak panah saya. Tak ada orang Amerika yang pernah terlepas seluruh kumpulan ikan. Kawan-kawan, kita akan balik ke tapak perkemahan kita dan buat persiapan, bro. Kita akan bersiap-siap. Kita mungkin boleh dapatkan sesuatu dalam perjalanan balik yang kita terlepas tadi. Kita ada secebis udang kara di sini. Kita mungkin boleh jumpa seekor dalam beberapa hari akan datang. Itu memang gila. Itu petanda yang sangat baik untuk kita semua. Tengok ni. Apa ni? Ia macam sekeping plastik, nampak macam sampah. Tapi aku rasa kita boleh guna ini untuk menarik masuk monster dalam beberapa hari akan datang. Aku akan tunjukkan kepada korang macam mana aku berhenti betul-betul di sini. Kita ada topeng kita di sini. Kita akan pakai benda ni. Kita ada sirip. Jom pergi. Jom masuk ke dalam air.
Kita ada pistol air. Dia kata, Psycho, kita ada pistol air kawan-kawan. Tak mungkin kita boleh makan benda ni. Untuk hari pertama, kita kena terus memburu, betul? Keluar dari sini. Ya Allah kawan-kawan, tengoklah benda ni di sini. Ini adalah trevally perak. Dan saya tak percaya kita dapat tangkap ini dengan busur dan anak panah. Kami lepaskan panah dan benda ni terus jadi gila. Ia terus melarikan diri. Kami berenang kejar benda tu dan akhirnya berjaya juga dapatkannya. Ini akan jadi makanan kami untuk hari pertama. Dan saya sangat teruja. Saya langsung tak tahu apa yang menanti di pulau-pulau seterusnya. Saya sangat teruja. Saya akan cepat-cepat keluarkan isi perut dia, belah dan masukkan tangan saya ke dalam. Kalau saya buat potongan dan kemudian tarik insang serta isi perut keluar, cuci dia, kita akan letak dia atas batu ini. Tengok ni, saya baru jumpa buluh ni terdampar di pantai sini. Kita pasti akan guna ini untuk masakan kita. Nampaknya mungkin ini dari rakit memancing lama yang mereka bina di sini di Indonesia. Kau kena tunggu sampai aku tunjuk macam mana kita nak masak ikan kita dengan ini. Aku juga dah kumpul banyak ranting kering kat sini. Kita akan korek lubang sikit. Aku tahu beberapa hari akan datang akan jadi cabaran besar kawan-kawan. Jadi sekarang, aku cuma nak pastikan kita dapat makan yang baik sebab siapa tahu apa yang akan jadi nanti. Kita betul-betul dah gantung ikan kita pada pemanggang cacak paling gila ni, pada tali ni. Sekarang ni, kita mungkin ada lebih kurang 15-20 minit sebelum benda ni mula masak. Dia dah mula menitis dah. Bro, aku lapar sangat. Aku baru je pesan ni juga. Ada landak lauk sikit kat sini kawan-kawan. Kita boleh pecahkan ni dan makan sementara tunggu ikan kita masak. Dalam ni sebenarnya ada benda yang sangat manis yang kita boleh makan. Tengok jus yang keluar dari dia bro. Sebenarnya ia dianggap sebagai makanan istimewa di banyak negara. Korang boleh nampak ada banyak benda berkrim kat situ. Itu sebenarnya gonetnya. Dan itulah bahagian yang kita makan. Rasanya macam bermentega, sangat-sangat berkrim. Bukanlah hidangan kegemaran saya dalam seluruh dunia. Tapi kita ada ikan yang cantik sedang dimasak atas api. Dia nampak macam dah hampir siap. Mari kita angkat dia. Ini mesti salah satu masakan paling gila yang pernah kita buat. Kita guna rakit buluh bro untuk masak benda ni betul-betul. Dan tengoklah trevally kita yang cantik untuk hari pertama. Ia betul-betul bersinar. Kita akan ambil seketul lajin ni bro. Ya Allah. Baiklah. Jom kita cuba. Kurang. Trevally ni, ia ikan yang sangat berotot, jadi tak banyak kelembapan dalam dagingnya. Dan isinya memang sangat-sangat macam ayam. Korang boleh nampak, ia kebanyakannya otot. Haiwan ni, pulau nombor 1 dah selesai. Kita dah dapat bekalan untuk bertahan hidup. Esok, kita akan hadapi pulau nombor 2.
Dan siapa tahu apa yang akan berlaku? Kita akan hadapi kawasan yang lebih mencabar, haiwan yang lebih besar dan keadaan akan jadi lebih gila. Saya akan jumpa kamu semua awal pagi untuk hadapi pulau nombor 2. Jumpa nanti. Wah, tempat ini memang gila kawan-kawan. Dan kita baru saja mendarat di pulau kedua yang tidak berpenghuni untuk cabaran ini. Dan kamu semua tahu, ia hanya akan menjadi semakin sukar. Kita memang kena bersedia hari ini. Dan inilah senjata yang akan kita gunakan untuk mengejar haiwan. Kita berada di atas batu besar di tengah lautan. Dan saya langsung tak tahu apa yang bakal berlaku. Kita dah makan sedap semalam. Tapi kamu semua tahu, ia hanya akan jadi semakin sukar. Memang betul-betul tebing besar yang kamu tak pernah lihat sebelum ini. Dan saya tahu, sistem terumbu karang di luar pulau ini memang luar biasa. Pulau ini sebenarnya macam gunung berapi bawah air yang sangat besar kawan-kawan. Ia bermula dari ratusan meter di bawah sehingga naik ke batu besar yang sangat melagumkan ini. Serius? Saya rasa macam budak-budak bila jumpa tempat macam ni, kawan-kawan. Saya tak tahu berapa ramai orang di dunia ni yang pernah teroka tempat ni. Tengok ketam tu. Ya Allah, kita ada ketam gergasi di pulau ni. Saya suka bila dapat tahu saya jumpa ketam. Baiklah kawan-kawan, ada gua-gua besar di sekitar pulau ni yang saya nak terokai. Tapi saya tak tahu langsung haiwan apa yang kita akan jumpa. Ada kelawar gergasi, ular laut dan macam-macam benda pelik lagi yang tinggal di tempat-tempat tu. Lepas tu, kita akan pergi periksa gua-gua ni. Pulau dah di belakang kita. Jom, kita masuk ke dalam gua kawan-kawan. Ada kelawar di mana-mana atas bumbung gua ni. Aduh, ini memang menjijikkan. Sekarang kita kena pastikan jangan minum air ni langsung. Ini memang gila betul sekarang kawan-kawan. Tengok gua ni, memang besar. Sebenarnya, ular-ular besar memang tinggal dalam gua macam ni. Apa yang mereka buat? Mereka akan bersembunyi di atas dan di celah-celah batu-batu kat sini. Mereka tahu mereka boleh dapat habuan mudah daripada kelawar-kelawar ni. Tapi kelawar ni, mereka aktif waktu malam. Jelasnya, waktu siang mereka berehat saja. Tapi ular, mereka boleh dapat habuan mudah bila-bila masa mereka nak. Kita memang dah kejutkan semua kelawar tu. Kau nampak semua tu? Mereka tengah kelam kabut kat atas tu. Ya Allah, mereka dah terjaga. Mereka tahu kita ada kat sini. Cuba untuk tak bernafas banyak sangat kat sini. Sebab memang ada kelawar di mana-mana dan baunya memang busuk. Oh, ini memang tak bagus. Korang mungkin boleh nampak najis jatuh dari bumbung. Oh, mereka baru je hinggap atas aku. Memang busuk gila kat sini korang. Kita kena keluar dari sini. Kita kena keluar dari sini. Tengoklah mereka semua, mereka dah jadi gila. Baiklah, kita kena keluar dari gua ni. Kita berjaya keluar. Kita berjaya keluar. Jadi, saya baru saja naik semula ke atas bot. Saya betul-betul rasa loya selepas keluar dari gua kelawar itu. Ia sangat-sangat beracun di dalam sana. Apa yang kami lakukan ialah kami sedang meneroka pulau ini. Kami sedang mencari tempat yang sesuai di mana kami boleh mencari makanan. Ini adalah senjata yang sangat sukar digunakan. Saya tak tahu apa yang kami akan jumpa. Air ini nampak sangat jernih. Jom pergi.
Kawan-kawan, kami baru saja diturunkan. Anda boleh lihat pulau itu betul-betul di belakang saya. Di situlah tempat kami akan menyelam. Memang langsung tiada sumber di luar sana, jadi kami terpaksa diturunkan di pulau ini untuk memasak. Inilah yang kami panggil ikan seruling. Dan anda semua boleh lihat kenapa. Ia sangat panjang dan rupa dia pelik dan saya tak pernah makan ikan macam ni seumur hidup saya. Kami betul-betul terdesak sebab lembing kami mula rosak di dalam air. Kami cuma tinggal satu mata lembing saja. Tapi sekurang-kurangnya, kami masih dapat sesuatu kawan-kawan. Tapi esok kita kena dapatkan haiwan yang lebih besar sebab ini tak cukup untuk kenyangkan saya. Kamu semua pun nampak keadaan di luar sana. Ia memang gila. Sangat luar biasa. Airnya jernih macam kristal dan ular laut yang lalu tadi memang liar bro. Benda tu memang sangat berbisa. Tapi ular tu sebenarnya agak jinak. Kamu semua nampak saya pegang dan main dengan dia bawah air tadi. Biasanya mereka memang tenang saja. Tengok kepala benda tu, besar gila. Mesti dia ada kawan yang hidung besar macam tu juga. Dahan kecil, ranting untuk nyalakan api. Jom, kita akan hidupkan api ni dan masak ikan seruling ni. Saya tak tahu langsung macam mana rasa benda ni. Tapi saya kena dapatkan tenaga sebab saya tahu esok kita akan ada hari yang sangat mencabar. Semua orang, komen sedang hangat di ruangan komen. Kita tengah masak ni sekarang dan kita dapat ikan seruling kita pada hari kedua. Kita dah dapat sesuatu. Kita ambil batu tu, itu memang sesuai. Kita letak terus atas api dan kita akan masak ikan kita. Memang nampak luar biasa bro. Tengok tu. Ikan tu tadi memang baru je berenang 10 minit lepas. Kita memang berjaya tangkap. Sekarang dia atas batu panas, atas api kita. Inilah sebabnya kita buat semua ni. Kita tunggu sampai masak, kita dah ada makanan untuk hari kedua. Dah hampir siap. Jom angkat dia. Tak banyak kawan-kawan, tapi sekurang-kurangnya ada juga. Memang nampak macam ular kecil. Memang gila. Dan tengok, kepala dia dah hangus, dah tak ada kepala langsung. Jadi saya akan kupas kulit dia. Sebenarnya ada banyak juga dagingnya. Saya tak pasti sama ada tulang di mana-mana atau macam mana. Jom, kita cuba. Memang banyak tulang. Memang banyak tulang. Tapi rasanya sebenarnya agak sedap. Memang banyak sangat tulang dalam ni bro. Rasa macam tulang-tulang tu. Kau hampir boleh kunyah tulang-tulang tu. Pelik juga sebab ikan seruling ni biasa je. Tapi tekstur dia memang luar biasa. Macam ada urat-urat kasar dalam daging dia bro. Dan aku memang tak suka. 2 pulau dah berjaya ditawan. Tapi esok kita akan buru haiwan yang paling susah dan paling besar. Ikan seruling tu rasa panjang juga dalam tangan aku. Tapi lepas bakar atas api tu, aku masih boleh uruskan. Baiklah, kita gerak dulu. Hari ketiga, jumpa korang esok. Selamat pagi korang. Sekarang dah masuk hari ketiga dan kita dah sampai di salah satu pantai pulau terpencil yang paling cantik di muka bumi. Korang, air kat luar tu memang betul-betul bercahaya. Korang tahu tak? Semalam kita memang hampir tak ada makanan langsung. Kita cuma ada seekor ikan seruling kecil tu je.
Jadi hari ni, kita bawa senjata besar, kita ada meriam mini ni. Benda ni macam senapang lembing kecil, tapi memang power bro. Harap-harap kita boleh tengok kalau kita boleh dapat sesuatu yang besar kat terumbu pantai ni untuk habiskan cabaran gila ni. Korang tahu, ada sesuatu dalam beg galas ni yang kita perlukan. Kita akan ambil keluar sekarang. Kita dah dapat benda paling penting, quick revive. Bila aku ambil ni, aku akan lahir semula bro. Jom minum. Quick revive dah masuk dalam badan kita, geng. Ada beberapa keadaan gila kat luar sana. Kita tengah bersiap, kita akan masuk dalam air. Aku, korang semua, raksasa laut dalam. Jom kita pergi. Aku tak lupa satu benda yang kita jumpa pada hari pertama. Korang ingat lagi benda ni? Kita akan guna benda ni sebagai pemikat untuk tarik masuk ikan. Ia akan meniru rupa sotong atau ikan umpan. Dan aku janji dengan korang, benda ni memang akan berkesan.
Kita dah dapat seekor sotong gurita gergasi. Aku dah buat potongan kecil di bawah matanya dan itu memang terus lumpuhkan dia. Dan ini adalah antara haiwan paling gila pernah ada. Mereka ada keupayaan untuk tukar warna di bawah air dan ubah bentuk. Bila mereka mati, badan mereka hampir macam cecair. Badan dia memang luar biasa bro. Ini adalah makanan istimewa di pulau-pulau sini. 8 sesumut gergasi. Aku baru je terbalikan benda ni dan aku nak tunjukkan sesuatu pada kau. Di bahagian bawahnya, ada semua cawan-cawan sedut besar ni. Bila kau cuba pegang mereka di bawah air, mereka betul-betul akan melekat pada kau dan takkan lepaskan. Mereka hampir cuba tarik diri mereka keluar dari lembing tu. Mereka juga ada benda hitam kecil yang kau boleh nampak kat situ. Nampak macam lubang dubur dia. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya, itu adalah paruh dia kawan-kawan. Ia hampir macam paruh burung. Dan benda tu memang boleh gigit dan cabut sedikit daging kau. Kita akan keluarkan benda tu nanti masa kita bersihkan dia. Pastikan kau tunggu untuk tengok tu. Aku tak pernah ada haiwan sebelum ni yang aku tembak. Cuba macam pegang aku dan tarik diri dia keluar dari lembing tu. Memang pelik gila. Kita dah buat dan kita dapat. Kerakan tu. Aku kena lendir sotong gurita satu badan. Tapi aku teruja gila. Kita semua akan buat unggun api, cari kayu. Kita akan turunkan semua ni. Kita dah cukup kayu kecil untuk mulakan api besar. Jom. Cabut je cepat. Letak ranting-ranting tu. Oh, masakan terakhir sedang bermula. Anak sotong gurita gergasi. Jom. Kita akan tunggu api kita padam sikit. Jom ambil sotong gurita besar kita ni dan pisau kita. Jom kita bersihkan benda ni. Sebenarnya, daging paling banyak ada pada sesungut dia. Jadi kita cuma akan ambil bahagian kepala di sini. Dan kalau kita buat beberapa potongan, sesungut tu akan terpisah dari kepala. Apa yang tinggal sekarang hanyalah semua sesungut dan kita ada kepala di sini. Sekarang, bahagian ini masih ada semua isi perut, otak dan segala-galanya di dalamnya. Sebenarnya ini umpan memancing yang sangat bagus. Tapi kita akan letak tepi dulu. Itu adalah paruh haiwan tersebut. Ia memang boleh menggigit sampai tercabut seketul isi. Kita tak mahu mengunyah bahagian itu sebab ia keras. Apa yang tinggal sekarang kawan-kawan hanyalah daging sotong gurita yang cantik ini. Kita akan basuh dia dan terus letak atas api. Sarah cuba balut sotong ni pada kayu kita. Tapi benda ni licin gila. Saya beritahu kamu semua. Saya tipu kalau saya kata saya tahu apa yang saya buat sekarang ni. Dengan sotong ni, saya memang tak berguna langsung bila cuba buat benda ni. Inilah yang saya maksudkan, cuba makanan laut baru, kaedah baru dan harap-harap kita boleh jadikan ia sedap. Saya akan biarkan dia selama 2 hingga 3 minit dengan haba yang kuat ni. Lepas tu, kita angkat dia. Kita akan ubah kedudukan dan pastikan dia betul-betul masak. Tengok macam mana semua cawan penyedut dikembang sekarang. Ya Allah kawan-kawan. Salah satu perkara paling pelik tentang sotong gurita ni, korang boleh nampak sendiri. Cawan-cawan penyedut dia ni macam menyala sekarang sebab haba tu. Dan sebenarnya, mereka jumpa ikan paus dan sebagainya dengan bekas sedutan sebesar pinggan makan pada badan mereka. Beritahu saya di ruangan komen kalau korang rasa ada raksasa laut dalam macam ni. Benda-benda ni, kecuali macam sotong gurita gergasi, memang nampak sangat sedap, kita akan keluarkan dia. Jelas sekali, masakan ni memang susah. Korang, sesungut-sesungut ni memang nampak sempurna. Tapi saya rasa bahagian dalam dan tengah sotong gurita ni masih agak kurang masak. Tapi kita akan letak balik lepas kita cuba sesungut ni. Korang tahu, beberapa hari lepas saya memang betul-betul teringin nak makan seketul daging yang sedap. Dan sekarang, kita dah dapat bro. Macam inilah cara kita buat. Sotong gurita bakar arang, limau nipis segar. Ya Allah, sedapnya bro. Oh, saya memang teringin sangat ni. Tengok macam mana rasanya. Sedap betul bro. Rasa dia memang padu. Beritahu saya di ruangan komen kawan-kawan. Nampaknya kulit dia agak kenyal. Tapi isi daging tu sendiri memang luar biasa. Memang hidangan sotong gurita segar yang istimewa. Di tepi pantai. Saya seronok dapat bersama korang untuk video kali ni. Kalau nak tengok lebih banyak video, kami ada sediakan di sini. Dan saya akan jumpa korang dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.